Alhamdulillah, Pak Long selamat sampai di Pattaya City. Dah masuk dalam bandar Pattaya. Mula-mula sekali saya nak pergi ke tapak event. Dalam Google Map tu ada yang daripada FB rasmi Burapha Bike Week, dia share location. Saya follow yang tu je lah. Follow, cuma pergi ambil gambar apa semua kan. Sebab hari ni orang tak ramai lagi. Esok pun tak ramai lagi. Hari Jumaat memang berebut lah kan, nak ambil gambar. Jadi macam hari ni mungkin boleh masuk sampai dalam, ronda-ronda apa semua. Macam mula-mula saya main dengan Banjik, Andy dengan Cho Yuzi tu kan. Kami masuk hari Rabu, lepas tu hari Khamis main, Jumaat pagi balik. Yang ni pun saya follow yang Banjik punya plan lah. Hari ni sampai pusing dulu dalam, barulah boleh buat video-video tu pun kalau boleh masuk. Kadang-kadang tu kita merancang kan tu. Lagi sampai mereka tak bagi masuk, baru duk pacak kemoh ke apa kan. Tak tahulah kan. Lepas tu map pun saya tak pastilah betul ke tak betul kan. Tapi yang FB rasmi Burapha Bike Week dia bagi yang ni lah. Jadi saya tekan, dia bawa terus macam ni. Selepas ronda dalam tapak event Burapha Bike Week, saya balik ke hotel. Balik hotel, hari ni betul-betul nak rehat lah. Tak mau keluar, hangat dia. Ish, tak tahu nak habaq. Saya cuma nak keluar petang lepas maghrib. Dak pun sebelum maghrib pergi lepak dekat tempat dataran Pattaya City tu. Yang tu je lah. Jadi video untuk hari ni mungkin satu ni je kot kan, habis kat sini lah. Untuk malam ni kalau kata keluar saya on lah, kalau kata malas sambung esok lah. Yang ni jalan belakang so. Masa saya main dengan Nasek dan Neng Kulim pun dia bawa main ke jalan ni. Masa tu sampai kat sini hari apa tak ingat dah. Hari Jumaat kot kan, sampai hari Sabtu lah, tak ingat. Tapi untuk 2023 tu masa saya sampai baju dah habis. Baju sold out semua. Untuk hari ni mungkin tak ada baju apa lagi lah, sebab dia mula besok 13, 14, 15. Dia mula 13, 14, 15. Jumaat, Sabtu, Ahad. Yang kemuncak dia Sabtu tu lah. Sabtu malam, Ahad tu. Tu malam kemuncak lah. Geng-geng Mak Saleh apa semua syok lah bergencok. Sampai kat sini saya ingat lah jalan ni. Masa tu saya sesat. Mak Peja main panggil. Mak Peja main panggil, saya pusing bila. Masa tu bukan saya sesat, saya berhenti, GoPro hang. Lepas tu saya ikut semula Mak Peja. Mereka tunggu di bahagian dalam. Okey, kat sini saya ingat dekat sini dia punya masuk dia. Dia ada banner besar kat sini. Cik, tak bagi salam apa, masuk terus tapak lama Burapha Bike Week. Hari ni duk set up lagi lah. Tak ada apa lagi dah. Tapi boleh lah tu, nak masuk ambil gambar apa semua. Udah. Lalu depan kemoh orang tak apa lah. Okey, sampai.
Kacau lah. Elok dah tu, elok dah. Elok dah. Nak cakap apa? Abang Zack bila lagi tahun ni dah tak main, kira lagi 5 tahun baru Abang Zack boleh main. Pak Long nak ronda tak? Okey. Selesai saya ambil gambar di depan ni. Ni paling depan. Ni dia punya official untuk jual baju. Satgi saya suruh brother Bob ejah. Dia boleh cakap siam. Ejah sikit kan. Saya pusing lah. Ni baru duk set up lah kan. Macam biasa lah. Kira yang ni macam tahun sebelum ni lah. Hari Rabu mereka baru duk set up lah. Pentas utama ni banyak lagi yang tak main ni. Masa saya sampai dengan Abang Jik dulu, Bos Andy, macam ni lah. Tengah duk set up, boleh masuk dengan motor ronda-ronda pusing. Jadi syok lah kan. Baru apa, ada suasana dalam ni. Kuda pun bawa mai. Tu dia ni. Korok lembu ni. Ni yang apa? Predator tu. Esok kan malam ni dia set up Predator. Tiap-tiap kali berapa dia mai. Tu dia. Saya yang tak mai tiap-tiap kali edisi. Kali ni sampai, alhamdulillah. Saya ronda dulu. Ronda pusing sampai belakang ni. Ada satu, dia ada selalunya ada 2 stage lah. Yang ni stage untuk orang Thailand kot. Kan untuk official lah. Yang ni stage official kot. Yang ni ada satu lagi bawah ni. Tu dia. Yang bawah ni baru duk set up lagi. Tak apa kot noh. Lagi pemarah pula. Tak lah, tak apa. Oh, Panam Rider. Kiranya dah sampai dekat tapak event Purapa Bike Week edisi 2025. Yang sini punya edisi yang keberapa ni? 28 lah. Saya pun tak pasti tu. Ni baru nak bawa naik tu. Tak habis. Tak apalah, boleh ronda sampai ke dalam macam ni. Esok dah tak boleh masuk macam ni lah. Esok motor dekat depan tu je. Hari ni kira boleh masuk macam ni, kira okey lah. Okey lah. Terima kasih lah kepada yang jengok-jengok video Pak Long. Terima kasih yang share, subscribe. Terima kasih semua kepada followers tegar Pak Long. Tanpa hampa tak ada lah Pak Long. Okey, baik. Assalamualaikum dari Pak Long di tapak Purapa Bike Week Pattaya. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi. Ni hotel yang Pak Long dulu lah. Hari ni 13 bulan, pukul 8.40 waktu Malaysia. Kat pukul 9 lah. Ini tak ada apa-apa lah. Sehari nak keluar pergi Dobi apa semua. Baju-baju yang beli kemarin dekat Pattaya Bike Week tu nak push lah. Lepas tu nak cari Yamaha Center, pusat servis Yamaha, nak servis. Okey, untuk hari ni sekejap lagi tapi ronda-ronda. Pagi saya tunjuk gambar daripada hotel. Lepas tu saya turun ke bawah, pergi dekat ikon Pattaya tu, ambil gambar apa semua. Lepas saya ambil gambar, pergi Dobi, cuci baju apa semua. Baju yang dah kering tu saya post
sekali dengan baju Bike Week yang beli kemarin. Banyak lai juga lah saya beli. Satu lai saya nak buat hadiah untuk apa-apa sajalah ya. Macam dulu saya dah buat lama tak buat rasa. Jadi saya main dekat satu kedai ni selepas masjid yang besar tu. Memang macam-macam jugalah dia punya masakan. Tapi bila saya sampai awal, dia banyak benda yang tak siap lah. Apa-apa nak makanan halal, saya review ni. Thank you. Dia halal. dia punya Malaysia berapa? Berapa? Ni okey. Google Map. Ni Google Map. Google Map. Google Map. Masjid. Solat แล้วก็ eat นี่มาแล้ว Malaysia. Masjid sebelah sini je. Masjid sebelah, masjid yang kecil je. Dulu dekat masjid ni saya pernah tinggal dengan ini. Ada satu lagi masjid kat depan sana. Dia punya kedai pun dia buat ala-ala masjid. Dia Pakistan ni, bukan owner petani. Okey lah, saya makan dulu. Nanti setelah makan saya ขอบคุณนะครับรีวิวครับ Selesai makan saya gerak.